Okey, hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera geng. Okey, hari ni 3 hari bulan 7, 3 Julai. So hari ni aku nak ride ke Hat Nyai. Tapi bukan hari ni lah. Tapi esok. Jadi hari ni sekarang jam 9.20 malam. Aku akan bergerak tidur dekat rumah member aku dulu dekat Pendang. So sekarang ni kami nak jumpa dulu dekat area Pendang. So sekarang ni kami punya checkpoint nak jumpa dekat Petronas Kota Kenari lah. So sekarang ni aku macam biasa lah, aku punya primary setup aku memang aku akan menggunakan Action 5 Pro aku lah. So malam ni kita akan record guna Action 5 Pro saja. Nanti baru kita akan record guna 360 lah. So 360 ni lebih kepada aku punya supporting image, sebab mic DJI ni dia hanya boleh connect kepada satu device sahaja pada satu masa, mic itu sendiri kan. So maksudnya bila aku dah link dengan aku punya Action 5 Pro, dia tak boleh connect dengan Osmo 360 lah. And then lagi satu lagi, kan ada dua mic kan. Satu mic lagi tu adalah mic backup lah. So jom kita gerak. Aku pun sebenarnya dah lama dah tak ride ke Hat Nyai ni. Last aku ride ke Hat Nyai last year bulan 2 dengan geng-geng yang sama juga. Lepas tu aku ada pergi Hat Nyai naik train dengan naik van lah. Tapi ride ke Hat Nyai sekali tu sajalah. Jadi kali ni ride yang kali kedua, ride ke Hat Nyai dengan geng yang sama. Kami mesti 4 orang lagi lah. Okay, so jom lagi sambung. So dah sampai dah Petronas. Ni Wan pun baru nak isi minyak. Jadi aku tunggu dekat tepi ni. Mak tak sampai kot. Okay, sekarang ni aku nak kena adjust dia punya sound dulu. Sound mic tu. So setup dia macam ni lah, straightforward saja. So kita kurangkan sikit kepada -10 lah, sebab risau dia clipping. Selagi bila aku cakap dia masuk dalam red bar tu, dia akan jadi clipping lah. Ok, so sekarang ni aku masukkan dekat -10 dulu. Sekarang ni sesi spot check. Sesi spot check dulu. Confirm, clear. Hari ni kita yang tak bawa. Jom lah. 9.30 dah. Target nak sampai 10.47. Aku dah kena intercom sat. Okay, so jom kita mulakan perjalanan kita. So jom, bismillahirrahmanirrahim. Lagu tu hampa abaikan je. Aku akan slowkan sikit bila aku bercakap nanti lah. So sekarang aku slowkan. Jadi sekarang ni jom. Jom. Sembilan setengah dah. So lebih kurang dalam sejam lebih tak sampai Rumah Nizam pun. So jom kita mulakan pengembaraan kita untuk ke Pendang. Sejak 16 minit tak sampai. So nanti apa-apa nanti aku akan sambung daripada masa ke masa lah. Sudah lama aku tak vlog menggunakan aku punya action cam ni. Selalunya aku pakai, aku rasa dah 2 kali dah aku pakai aku punya 360 tu. So kali ni aku akan pakai action cam as a primary. 360 tu kita akan create shot-shot lah. Okay. Apa rasa siapa tak tahu kan, depan aku ni actually ada motor tau. Motor yang tak ada lampu.
Tu boleh nampak depan tu. Jauh juga lah. Ada 2 biji lah tu. Motor yang memang tak ada lampu. Lampu depan tak, lampu belakang tak ada. Jadi hampa bila masuk kawasan-kawasan macam ni, hampa kena hati-hati sikit lah dengan orang kampung. Lepas tadi jalan-jalan tu gelap. Lepas tu aku heran, awak macam ada benda depan aku ni. Dan memang betul, memang ada benda lah, motor lah. Motor dia kena makan. Okay lah, saya kalau lapak boleh lepak lah. Memang actually ada motor rupanya. So hati-hati ya kalau masuk kawasan kampung malam. Motor mau jaga. Sebab depa macam-macam masalah dalam kampung kan. So lampu pun tak ada. Nasib aku duduk aku duduk bawa. Tadi kata rasa macam ada benda kat depan tu. Sebab kita tahu lampu kita bila kita tembak, dia patutnya dia terus kan. Tapi bila kita tembak sana dia macam ada deflect. Dia macam ada something dekat tepi tu. Rupanya memang ada motor. Yang motor muda tu lah. Pasal takkan nampak kan. Hampa takkan nampak punya. Jadi sekarang ni kita dah nak masuk dah simpang kiri ni. Simpang celah sini. Simpang kiri sini. Kita nak masuk dah ke ladang kebun getah ni. Lagi 1.2 kilo. Okay, dah jumpa dah kawasan rumah, kawasan perumahan. Kawasan yang depan ni dekat jambatan sini. Nak masuk. Mantap jom. Jom. Wah, tengok live location lah. Okay. Jadi memang dalam betul betul lah sebab aku bagi live location. Lepas tu aku kan siapa dia yang duk main nak ambil aku ni. Punya Nizam. Ni kawasan dia punya perumahan lah. Perumahan untuk geng-geng macam quarters ni lah. Quarters ni actually meriah ya. Aku duk ingat macam ni tu. Dia macam rumah teres kat sini. So, rumah staff mungkin macam ni ke rumah staff. Jom aku boleh dah exit. Dah settle dah yang ni. Jam dah pukul 10.54 dah. Lagi sebelah dah. Dalam kat rumah jam ni pun. Masuk yang ni. So ni lah markas kita pada waktu malam ni. Kita lepak dengan Nizam lah. So jumpa esok pagi. Okay, inilah. Sekarang jam dah 6.36 pagi. So sekarang ni tengah siap-siap Ahmad, Nizam dengan Wan. Jadi kami nak gerak. Sekarang dah 6.36 minit pagi dah. So kita akan buka untuk collect insurance dulu dalam 77 km. So jom.
Dan ini kita menggunakan dual setup. Sekarang kita straightkan dia punya ball joint dulu. Okey. Jadi kita bertolak daripada kawasan dekat dengan kawasan area Pendang ni. Jadi kita akan bertolak ke highway. Lepas tu kita akan straight ke tempat insurans lah, which is lagi sejam 40 minit. Nizam kata daripada sini nak ke border pun mau masa dekat lama tak rak awal pagi macam ni. Kawasan sini best sebab kawasan area peladangan ni dia berkabus tau waktu pagi ni. Jadi walaupun dah dekat 6.40 minit pagi, tapi jalan dah still orang kata boleh nampak kabus lah, gelap lagi lah. Jadi sekarang ni kita follow Nizam punya lead lah. Walaupun aku buka map, kita follow Nizam punya lead lah. Jadi macam biasa lah, yang first akan jadi Nizam, nombor 2 Tok Wan, Mat dan aku lah. Jadi sekarang ni dia pun nak isi minyak dulu. Aku dengan Mat kami tak isi minyak lagi lah. Minyak banyak lagi lah. Lombok bawa terus satu. Semua. Apa tu? Kau beli ya? Betul? Kalau bayu. Ni dapat dalam 1,600. Okey, depa pun dah siap dah isi minyak. Jadi jom kita bergerak. Dah 6.51 dah. Aku rasa balik nanti bila aku dah check in kat hotel, nanti aku akan set up ni letak sebelah kanan lah, sebab dia menghalang pemandangan action cam ni. Dia jadi macam pelik pula, tiba-tiba ada satu benda dekat tengah ni kan. Dia macam tak nice lah kalau nak tengok view ni. Aku kena macam tolak kiri kanan lah. Okey, tadi dah lambang di tepi sat. Jadi aku dah adjust dah kedudukan ni, duduk sebelah kanan ni, which is lebih praktikal lah. Sebab kalau center dia mengganggu aku punya pemandangan dan action cam punya pemandangan. Jadi sekarang ni kita dah nak sampai dah dekat area sini. Kita belok kiri ni, kita dah jalan nak menuju ke highway. Highway rasanya dah dekat lah, tak jauh mana dah highway. Betul tu. Dan ni macam aku familiar jalan ni, yang ada pergi Burger Hero tu kan. Okey, sekarang jam pun dah pukul 7.10 minit pagi dah. Sini memang sangat sejuk lah. Hari ni by the way 4 Julai hari Sabtu. Okey, kita dah menghampiri dah kawasan highway dekat area Pendang. So sini kita kena belok kanan lah. Kita nak naik highway. So korang kalau ni 360 punya footage okey lah kan, sebab dia walaupun dia tak center, aku harap kita boleh reframe kan kita. And then satu lagi, apa nama, aku pakai lens tau, lens guard untuk 360 lah. So hari tu pun waktu aku record aku punya yang sesi penyerahan stiker dengan
apa nama briefing tu, memang boleh nampak dia punya stitch line tu. Satu lagi, bila ada cahaya dia akan nampak reflection, sebab benda tu glass kan, dia boleh reflect apa nama cahaya, and then kita, so dia akan nampak macam ada ni sikit lah. Tapi tak apa, benda tu kita kena ni, bila ride je aku akan pakai lah. Bila aku buat vlog aku rasa aku tak akan pakai lain segat tu lah. Jadi kita dah naik highway dah ni, kita akan menuju ke kanan, which is Bukit Hitam, Kepala Patas, Alor Star belah kanan lah. Jadi sekarang aku dengan Mat, Nizam dengan Muan kat depan. Did you overthink? You took a couple steps towards me and I said, hey, you seem a little nervous, but don't worry, cause it's working so well. No, I don't kiss and tell, and you promised me the world. Oh, I hope you keep your word. Tell me more. Kita baru sampai Jitra. Kita sekarang dah sampai kawasan Apoh dah sekarang ni. Ni petrol yang aku isi minyak itu, yang aku nak arah tu. So nak ke tempat insurans tu lebih kurang lagi dalam 4 minit je, 3.6 km. Ramai gila berhenti kat tepi tu untuk buat insurans. Okey, kita dah sampai dah dekat kawasan insurans Thailand ZNS ni. Last year yang aku pihak tu pun aku ambil kat sini juga. Jadi aku dah mintakan dah actually Mat untuk uruskan dokumen. So sekarang ni kami hanya nak mai collect sahaja. Dah ni insurans pun dah siap collect dah. Lepas tu kami nak pergi isi minyak. Minyak aku tinggal lagi 2 bar saja. So nak pergi isi minyak, lepas tu kita terus ke border lah. Tapi minggu ni ada bike week tau. Maknanya aku tak tahu lah, tapi ada bike week. Maksud aku lokasi dalam Thailand tu lah. Hanyai ke Pattaya aku pun tak tahu lah, tapi memang bike week lah. Kosong kalau bike week tau. Tapi memang akan ada banyak orang masuk lah. Jadi kita akan kena sedai sikit dekat immigration lah. Tapi tak apa lah, sekarang dah pakai sistem number dah. Kita lepak duduk situ lah. Sekarang ni nak pergi isi minyak dulu. Sampai dah dekat Petronas ni. Dah pusing nak pergi cari tempat yang boleh isi. Okey, tadi isi minyak pun dah settle dah. Tadi kami berhenti sekejap tengok Argentina lawan.
Argentina menang 3-2 dengan Cape Verde. Oh, Cape Verde kira kuat kau. Boleh bawa sampai ke tambahan masa. Ni kalau masuk penalti baru syok. Baru ada suspend dekat situ. Jadi sekarang ni kita memang nak ke border tu ya. Borang pun dah ambil, minyak pun dah isi. So jom kita gerak. Sekarang dah sampai dah dekat border Bukit Kayu Hitam. Jam sekarang pukul 8.57. Okay, pukul 9 pagi lah. So kita akan ikut macam biasa. Aku pun lama tak main sini. Selalu duk ikut borderline. Jadi border ni macam biasa. Kita akan lalu dulu. Lagi apa-apa aku akan sama balik lepas ni lah. Aku rasa pause dia sama je macam video aku sebelum ni lah. Okay, hampa je follow jalan long motor ni. Geran sagi. Pasport ya. Jadi sekarang ni kita dah kena queue, kena tunggu dulu lah. Sebab aku rasa buka 2 je kot. Kedah. Jadi kita sampai dekat bordernya di sini. Jadi motor kena masuk belah kanan ni. Jadi kita nak cari tempat parking dulu. Bila hampa sampai je dekat area apa nama Bukit Kayu Hitam ni, lah ni dah ada sistem number dah. Dia akan ada TV depan tu lah. Apa main collect number kat sini dulu, sebelah kanan ni. Lepas tu nanti korang pergi sana. Dia ada apa nama TV tu, dia akan panggil number kita lah. Dia punya apa nama, apa main number tak kan? 342. Dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Macam ni member aku. Dia akan link dengan kita punya number plate terus ya. Okey, adalah tunggu lebih kurang dalam setengah jam nak settle kan. Cuma dekat sini kena bagi ATM tu kat sini lah. Dia akan satu harga kat sini. Baik kat dia. So kita dah masuk dah, officially masuk Hat Nyai. Ni dekat Sadau lah border dia. Kedai Kala Merah, mana depa? Okey, di sini. Kita nak tukar duit dulu. Okey, dah settle dah urusan tukar duit. Sini 1000 baht RM124. Kiranya 808 dapat 1001 baht. Jadi sekarang ni kami nak masuk ke dalam kawasan ni nak cari makan dulu. So tadi pun lebih kurang dalam setengah jam saja, cepat lah. Dia kiranya dia buat apa nama tu, sistem numbering tu. Okey, kita boleh ralik sembang dulu lah. Ralik sembang.
sampai kita punya turn lah. Dulu memang kena queue kan. Dia kena queue kat panas. Kalau kena panas-panas lah. Kalau kena sejuk-sejuk lah. Cuma yang sekarang ni kita boleh duduk kat tempat sejuk. Lepas tu dah dekat dengan number baru kita pergi lah. So overall okay, nice. Jadi sekarang ni kita nak pergi cari makan dulu. Jam sekarang pukul 9.35 waktu Thai, 10.35 waktu Malaysia. Aku untuk nak tahu nak pergi kedai mana ni. Oh, kedai ni. Oh, okey. Tun Nun Kitchen Halal. Kedai dalam kebun sawit. Ni boleh tengah sampai kebun sawit lah kot. So inilah kedai kawasan dia. Oh, dekat saja. Menarik. Oh, tak buka lagi. So kedai dia tak buka lagi. Jadi kita nak kena gerak. Jadi sekarang ni kedai makan tu tak buka lagi. Memang bagus cakap kedai makan sini padu. Dan tempat dia pun cantik. Tapi cuma tak buka lagi. Awal lagi. Jadi kita akan cari makan dekat tempat lain lah. Masuk-masuk order je terus ada roadblock dekat depan tu. Jadi sekarang ni kami nak makan kat kedai sini dulu lah. Kedai yang aku pernah makan dulu. Daging bakar dah nok dah. Dekat kedai sini. Sini ada murah. Better kita support kat area border sini lah daripada area sana. Kau kat buka dah. Okey, sekarang ni kami dah sampai dah dekat kedai yang kami makan dulu. Jadi sekarang ni kami nak makan dulu. Nak breakfast kat sini? Ya. Ni apa yang kami makan. Dekat sini ada nasi komok. Lepas tu daging bakar danok. Lepas tu tiba-tiba one order sirap. Yang lain semua order Thai tea dengan green tea lah. So jemput makan. Makan pada settle. Jadi kami makan tu nasi komok dengan daging bakar danok. Lepas tu dengan teh ais. Lepas tu kiranya kami bayar sekali. Jatuh satu orang 145 baht lah. Jadi sekarang ni kami nak pergi satu kedai ni. Mak kata ada kedai motor kat sini. Nak pergi tengok stiker. Oh, ni kedai dia ni. Oh, okey. Jom kita pergi usaha dulu. Okay, dah sampai dah dekat kedai motor ni. Jadi kami nak pergi tengok dulu. Oh, ada baju, banyak baju. Ada baju dan stiker sini. Yang ni lengan panjang, lengan pendek ni tinggal cm saja bro. Yang mana yang nak screenshot beli je tak? Yang ni memang jahat. Kalau apa tak mau aku nak ambil. Kena baju. Lagi. Yang ni 100 mahal memang. Okey, dekat sini aku nak beritahu, dekat sini ada group, ada Sadar Border, ada Phuket by Week, Huan Hin ni. Lepas tu ada
Hatnyai, Burapa, Pattaya. Banyak kat sini dan dia ada letak harga tu ya, 650. Oh ni RM40. Songkran Festival. Wan pakai elok ni. Nanti buat baik. Baju baru ni benar. Nampak baju baru. Orang baju anak baju tu kan. Dekat sini ada macam-macam group stiker lah. Nanti satu hari nanti next ride aku akan ada stiker kami lah. Aku tu pun print cukup-cukup ya. Tapi tengok sini banyak ruang dah penuh dah lah. Sampai ke depan-depan ni semua. Sampai sana sekali. Jadi jom kita gerak dulu. I left the flowers at your doorstep. Heart is inflated. Just tell me what you wanna do, babe. Just say it. 'Cause baby, I could sell my soul, I could let it go and have you take it or take it away. I want you in my golden hour dream, everything between. 'Cause I just can't help myself but fantasize. Strawberry summer, sugar satellite. You spin my head around all day and night. Send me to heaven when I fantasize. Maybe it's now or never. Can't you see where to be? I love you better. Fantasy recipe when we're together. Can't you see where to be? I love you better. Fantasy recipe when we're together. No, I don't wanna miss your every single minute. But see, the problem is I can't admit it, loving you more till you notice. Baby, I'm wanting you more, so you know this. 'Cause baby, I could sell my soul, I could let it go and have you take it or take it away. I want you in my golden hour dream, everything between. 'Cause I just can't help myself but fantasize. Strawberry summer, sugar satellite. Okay, saya nak share dengan apa. Minyak sekarang 37.85 baht per liter untuk minyak 95. 37.85. Sini ada tandas tak tahu. Nak kena pergi tandas tak ada rasanya. Oh ni dah. Okey, kita nak panas kau. Okey, dah settle dah. Jadi sekarang ni disebabkan check in boleh pukul 2 petang, 2.30 petang. Jadi sekarang ni kami on the way nak ke Kelong He dulu sebab ada Kelong He Bike Week minggu ni. Jadi kita akan ke sana sebab sekarang ni jam baru 11.30. Sampai aku kecak dengan dia bos lah. Tadi mic tak connect. Okey, sekali kita akan jumpa di sana lah dekat Kelong He Bike Week tu. Lebih kurang lagi dalam sejam daripada sini, 40 lebih kilometer. Kita akan bawa santai-santai je sebab kita nak, orang kata, nak lengahkan masa. Buat makan dah. Saya kita pergi Kelong He Bike Week tu, kita nak tengok macam mana. Okey. So sekarang ni banyak orang duk kayuh basikal ni daripada Malaysia. Aku tak sure event apa. Tapi banyak orang yang jenis pakai basikal kecil ni. Basikal kecil ni. Dia bukan macam trail bike ataupun mountain bike. Dia jadi basikal kecil ni. Tak tahu lah ni
Dia punya group ke apa kan. Dia semua pattern lebih kurang sama. Tadi ramai kau apa depan ni dekat border tadi. Ingat kayu saja rupanya memang apa nak menuju ke Hanyai rasanya ni. Naik basikal ke Hanyai. Tapi tengok barang macam bawa sikit saja. Balik hari kot. So lebih kurang lagi dalam 7.8 kilo kita nak sampai ke area Klong He. Sekarang jam dah pukul 12.11. Dijangka sampai 12.30. Aku lama tak main area Hanyai ni pun tak ingat lah. Nampak belah kanan tu wayar serabut. Banyak kereta pula kawasan sini. Kita dah menghampiri daerah Klong He, cuma tak pasti Bike Week tu dekat mana. Kena search tak? Baru kita masuk dulu Sat. Saya kita tengok macam mana. Okey, sebenarnya dia adalah Hanyai Bike Week. Cuma dia dekat area Klong He Floating Market. Area Klong He Floating Market ni dia tak buka lagi. Dia kita kena masuk dalam lagi lah. Hanyai Bike Week. Tadi aku silap sebut tadi. Depa ada set up siap lah. Jadi kami nak pergi dekat Hanyai Bike Week. Dalam ni lagi lah. Sekarang jam dah pukul 12.42 dah. Tak nak pergi dalam lagi. Sebab tadi nampak geng motor dah lalu. Jadi kami ingat kat tempat lain tau. Jadi tengok-tengok sini. Hanyai Bike Week lah. Okey. Ni depan ni kot. Sini. Ini Hanyai Bike Week. Pergi depan lagi. Ni dah Hanyai Bike Week 3 dengan 4 Julai. Semua tulisan dalam bahasa Thai. Sekejap. Inilah Hanyai Bike Week ni. Ada jualan-jualan baju. Tapi tengok macam dia macam tak siap ke esok main event lah. Aku rasa macam esok main event. Ni jangan hati-hati. Batu ni agak tricky sikit. Ataupun event dia yang menariknya hari lain lah kot. Kami dah sampai dah dekat Hanyai Bike Week ni. Tapi apa yang boleh nampak dekat sini, memang rasanya esok baru main event kot. Dekat sini pun tengok mereka tengah ada set up lagi. Tapi macam tak siap lagi Hanyai Bike Week ni. So ni ada kursi-kursi, adalah orang menaikkan baju. Dan dah rasa dah gerimis sikit hujan-hujan ni. Gerimis dah rasa ni, gerimis. Kita kena pergi tempat yang berteduh lah. Aku lupa nak cabut. Okey. Hujan pula. Hujan sekarang ni. Dan tadi ada yang tempat waktu daripada pasang penantang tu jatuh pula dah. Angin kuat sangat.
Dah mulai hujan. Jadi sekarang ni kami nak pergi lepak 7E sementara sebelum boleh check in. Kita nak pergi lepak, chill dulu. Sekarang pun dah pukul 1 dah. Dia check in 2.30. Cuma bila 1.30 1.40 tu kami pergi lepak area hotel lah kot. Walaupun tak boleh check in, kita still lagi boleh lepak dekat lobby dah tu. Sekarang dah start mula hujan, rampai tepi renyai sajalah. Jadi kita nak pergi lepak 7E 1.8 kilo je. Okay, sekarang ni kami dah sampai dah dekat area 7E ni. Cepat. Sebab sudah hujan. Nak kena masuk dalam building dulu Sat. Memang tanah merah elok lah ni. Sampai ngam-ngam tu, ngam-ngam soy. Okay, jadi sekarang ni kami dah masuk dah 7E. Pukul 1 petang. Jadi sekarang ni nak makan dulu, nak shopping dulu. Ada satu ayat viral tu kalau nak buat ayat tu ni. Ayat Coke dia, tapi ada flavor yang ada kat Thai saja. Automatic tu ais kan? Ayat Coke tu. Aku tak tahu ada kedai ayat Coke tu sebab aku dah tengok dekat depa dok share lah. Ni macam tak ada ah. Ada ni je. Tapi rasa kalau boleh nampak ada Pepsi kot. Pepsi coklat ni. Dubai coklat. Ni Pepsi Dubai coklat ni. Nanti kita akan minum nanti sebab aku rasa macam ragu-ragu sikit. Tapi ni memang tak ada logo halal ke macam mana? Rasa macam tak ada logo halal. Kalau Coke biasa? Oh ada, dia ada logo halal kalau boleh nampak kat sini. Tapi yang ni tak ada. Pepsi yang normal tak ada. Oh, Sprite ada. Boleh nampak Sprite nya ada. Coke Coke World Cup ni ada. Oh, dia ada yang tak ada jugalah. Kalau Pepsi botol Pepsi botol yang pun tak ada, Coke botol ada. Ayam Pepsi, ayam kita mana? Ayam mana? Pepsi tu. Tak ada. So ni adalah kami punya quick lunch sementara menunggu. Tapi kalau boleh tengok kat luar ni sebenarnya hujan dah seriat dah. Bukanlah seriat, dia renyai. Tadi lebat gelap kan, sekarang dia dah cerah balik. Tapi dia kategori renyai yang okey lah. Taklah lebat sangat tak. Lepas tu ni macam biasa teh ais campur dengan espresso, campur dengan coklat. Ni kena ni buah peningnya. Lepas tu dengan macam biasa burger, lama tak makan burger, kita ambil burger satu lah. Yang ni burger ni adalah beef burger with cheese and hot sauce. This one memang recommend lah. This one antara produk yang baru keluar lah. Baru tu tak baru keluar lah. Cuma untuk aku ni barulah. Dah settle dah lepak kat 7E. Sekarang jam dah pukul 2.10 petang. Jadi sekarang ni kami on the way nak ke hotel untuk check in dan rest dulu. Sebab semalam aku tak boleh tidur. Tidur ayam je. Lepas tu sekarang memang barai. Tadi pun minum teh campur dengan espresso sikit. Kita nak mandi, nak solat, nak rest lah. Check in boleh masuk 3.30 saya kita try tengok macam mana kan. Lepas tu bil 5.30 tu kita keluar lah. Nak tidur saat nak
Lepak-lepak lu, nak healing lu. Ni lah hanya Bike Week ni lah dekat Keluang 40 Market ni lah. Cuma rasanya grand event esok lah. Dia pun tengah duduk pasang-pasang ni. Tadi dengan hujan sekejap. Esok mungkin kalau sempat aku akan singgah lah. Singgah lah tengok macam mana suasana. Esok plan dia nak makan buffet lah. Okay, kami dah sampai daerah hotel kami, S Central ni. Jadi ni dah S Central ni. Jadi kita nak try parking masuk sebelah kanan ni. For check-in. Sorry? You want to check in? Oh, it's One room. Under Mr. Nizam name. your name? Ada tak boleh pakai ni? Boleh bagi tu. Pegang Mat. Bagi straight je. I check. Okay. What's your name? Nizam. Nizam. Ya. Nak tunjukkan dah. Testing for it. I Later. check. Okay. It's okay with pass. We can park here. Or we need to park on the side. Ya. You go. Ya, go nanti. For night. Oh, okay. Better side. Yeah. Okay. That's right. Okay. Okay, at the side. No problem. Yeah. For sure kena lock kot lah. Ha? For sure kena lock kot lah. Dia better situ lah. Untuk malam. Malam hari Ya. ya. Itu lah. Lagi ni dua. Pagi sesaat. Betul Sana. Okay mas. Cun. Dia 360. Oh. Kalau macam ni macam kalau yang ni kan maksudnya dia boleh ambil depan belakang. Dia tak payah nak frame maksudnya dia tak payah nak point. Oh. Macam ni ada record hang aku Nizam sekali dan record dia pun sekali lah. Nanti kalau aku reel dulu kita tengok. Ni time dia. Betul tu. So Kalau ada 360. 360. So ni adalah kami punya S Central hotel ni. Dia actually dia ada cafe. Lepas tu dia dekat dengan area sini lah. Dia parking dia kata siang boleh lah parking sini. So nanti malam kita parking dekat side tepi. Belah sini hamba nampak deretan motor ni. Nanti kita akan parking di sini lah. Kita parking di sini. So level 4. Ayo. Level 4 tingkat 4. So sekarang ni kami punya dekat tingkat 4. Sekarang baru sampai tingkat 3. Kardio. Buka kasut lah. Jangan ni aku tak elok dah. Tak tahu macam ni. Buka terlalu tak balik dah lah. Okey. Buka kasut dulu. Assalamualaikum. Oh, ni bau rancak tu.
ketiga katil queen. Dan almari. Ni toilet dia. Actually toilet dia ada ni tandas. Ni bilik mandi. Ni bilik mandi. Dan ni tandas. Mantap. Tandas ada 2 set. So nanti kita sambung balik lah. Okay, bye. Okay, sekarang ni aku dekat luar hotel aku. Okay. So sekarang ni jam berapa? 7 pukul. So maksudnya pukul 7 Thailand, pukul 8 malam waktu Malaysia. Tadi hujan lebat lah tadi. Cuaca gelap dia, apa yang aku boleh nampak kat sini dia hujan belah malam lah. Tapi boleh nampak ada orang berjalan tu, maksudnya hujan dah serayat dah lah. Jadi kami nak keluar makan lah. So kalau boleh tengok macam ni lah pemandangan luar hotel. Tadi lepas baca ni memang kami tidur dan lepak hotel lah sebab mengantuk dengan barainya. So tu sekian update terkini. Kami akan keluar, aku sambung balik. Tu tengok kira macam boleh dah. Sekarang tengah tunggu Grab sat. Ada ni. Okay, boleh. Ya. Mak depan lah. Tak apa. Dah sampai dah dekat Sana Bazar. Dekat sini tak hujan tau. Dia basah sikit lah tapi dia tak hujan lah. Betul. Jadi jom kita pergi makan dulu. Aku dah lama tapi dekat setahun aku. 1 tahun sudah. Tengok sikit tu. Mak. Ni baju jenis lama dah. Jenis color-color lama. Jom kita berjalan, aku lapar ni. Ha? Lapar. Ni BTS tu. Cari makan lu lah. Lagipun sekarang 8.30 kita makan, 9 kita cari barang. Dia yang makan tutup awal, yang barang dia tutup lambat. Kita belajar TAS dulu. Betul baru kita nak dah. Ya, belum lah. Belakang, hang jalan sini. Hidup seperti biasa memang banyak dengan orang Malaysia. Abang aku tak main sini. Terima kasih. Sebelah puluh kat tu. Boleh hitam kat ada. Terima kasih. Makan dulu. Makan dulu. Makan kat ni. Abang. Tahu. Atas dah bang. Nak beli ayak. Cakap Kedah dah. Cakap Kedah ke? Melayak. Seperti biasa bila kita sampai sini dah menjadi satu kebiasaan dan tabiat, kita akan membeli di sini dulu, iaitu ayak Thai tea blended dia. Yang ni antara yang the best lah. Harga dia kalau yang L tu 50 baht. Yang ni 50 baht, 45 35. Yang ni ya. Ayak pun dah
Sekio Dayak. Sekarang tunggu Tok Wan dengan Nizam nak beli sekali lah. Awak macam ni memang hampa kena try. Kedai ada dekat sini lah, dekat Asian Bazaar ni. Sekarang ni on the way nak pergi makan. Nak bungkus ni dulu. Sontam dulu. Nak makan sotam. Sontam belakang. Jom. Ramainya manusia di sini. Macam biasa bila pemain Asian Bazaar ni, hampa kena try dia punya sontam Maggi seafood tu. Memang the best lah dekat sini. Lain dia tak ramai sangat. Dan so far yang aku bawa semua akan makan sini rasa puas hati lah dengan dia punya bancuhan dia tu. Selepas tu hampa kena main beli kedai ayam ni, ayam Korea ni. Ayam kok ni. Yang ni satu 10 baht. Oh, sedap. Jadi mari kita ambil bekas. Tangan pun dah penuh ni. Ayak, somtam dengan ayam tadi tu. Semua sekarang ni mesti mencari nasi. Oh, ada cincau kat sini rupanya. Oh, tiga kedai cincau. Buah berapa? Kanan. Sekarang ni dekat kedai nasi goreng pula. Oh, kedai nasi goreng. So aku order nasi goreng tom yum. Yang atas. Nasi goreng tom yum 80 baht. So kedai ni aku tak pernah try lagi, jadi aku nak try tengok. Actually ramai juga order kat kedai ni. Jadi kalau cun memang kita akan terus try kat kedai ni nanti lah. Tengok nasi goreng tom yum sempoi. So sekarang ni teman Nizam tu cari barang dekat sini. Kami beli ni banyak makan, ada nasi goreng sekali. Biasanya chicken 26. Tengok baju mahal dek. So sekarang ni dah settle dah. Kami just balik makan je. Sekarang ni kami tengah tunggu Grab untuk balik ke hotel dan jamu selera di hotel lah. Sekarang ni tengah lepak kat luar ni, dekat Asian Bazaar ni. Jam pun dah pukul 10 malam dah. Okay. VV. Okay, jadi ceritanya kami tengah tunggu Grab. Grab dah nak sampai dah. So kita akan sambung esok. 3.58. Tu 3.88. Okay, so jom jumpa esok. Sekarang dah 1 petang dah waktu time. So kami baru je check out. Kami request tu check out lambat sebab semalam check in lambat. So tadi kami just P7E makan, beli makan je. Tak apa-apa pun. So sekarang ni kami nak pergi ke buffet. Buffet buka ke 1. Aku buka mic lah. Kami nak pergi ke floating buffet dekat Kelong Hay lah. Sekarang dekat hotel kami ada event pula. Kita dah nak sampai dah dekat buffet main tempat. Ambil kiri ni saja. Dia dekat jalan utama sebenarnya. So dekat tepi jalan. Dekat depan ni. Buffet dah harga 299. 299. Actually aku dah lama dah tak main buffet ni. Buffet ni memang sempoi dah makan daging lah.
Dekat selah sini. Ke satu lagi kot. Oh, sini. Di sini. Okey, sampai sudah. Sudah sampai. Sini jangan risau, buffet halal lah. Jadi kita pergi parking dekat kawasan yang ditetapkan dulu. Okey. So jom dah sampai dah dekat kawasan buffet ni. So jom kita pergi masuk. Jom. Mak kena beli windbreaker baru lah, Mak. Bila tengah hari hang kena pakai windbreaker lain lah. Gila, aku tengok baru sat dah. Tangan dah peluh gila. Aku kena beli benda lah, RM30 lah. Jom, kita... Sini boleh bayar aku nak tersengguh. Cash lah. Betul. Sini ada 900. Baki saya QR. $296 lah. 296, okey. Dia masuk dah. Okey. Thank you. So, jom kita gerak. Pegang ni kita punya kupon. Masuk belah sana. Jom. Jom masuk. Jalan. 4 orang. Okey. Mak, cari pok ada kipas mak ni. Dekat belakang lagi. Yang dekat dengan pokok sejuk sikit. Dalam penuh. Nak dekat dengan kipas boleh? So sekarang ni dah settle, jadi kami nak pergi tengok dulu. Nak kena pinggan dulu, pinggan. Usah dulu. Yang best daging lah. Daging sempoi. Udang pun boleh bawa. Cabu-cabu boleh lah. Daging cabu-cabu. Ambil seorang dua dulu lah. Tak aku pergi record tak. Ni kawasan Somtam. Ni kawasan yang dah goreng siap dah. Sini makanan yang dah masak siap lah. Kalau nak mulakan dengan ringan-ringan dulu. Ini kawasan buah-buahan. Okey. Okey, dah settle dah makan. Jadi sekarang ni kami on the way nak ke Hanyai Bike Week. Jam sekarang 3.40 waktu Thailand.
Sekarang ni kami dah sampai dekat kawasan Hat Nyai Bike Week ni. Kita kena masuk ke sana. Plan dia nak main tengok semalam mai macam tak ada apa sangat. Lepas tu dia nak hujan pula time tu. Dan dah hujan pun gerimisan tu. Jadi sekarang ni kami nak ambil gambar je sebenarnya. Dah dalam sampai ambil gambar. Lepas tu tak ada apa sangat sebab kawasan tu dia ada arak banyak. Nah, tapi depan ni ya. Ni Mat. Tengok signboard dah semalam tu. Nah, ni Nizam. Semalam kita ada signboard waktu kita lalu highway tu. Jom. Tak apa kita pergi depan sikit. Dia ada signboard salah aku. Signboard masuk sebab ikut kan dia suka masuk dekat floating market tu. Tak boleh masuk. Kita kena masuk dekat area 7E ni. Ini adalah first time aku datang event ni, event motor dekat Thailand ni sebenarnya. Mat. Apa kalau nak mai Hat Nyai Bike Week dekat sini entrance dia. Apa lalu dia kena lalu jalan besar ke? Ni orang boleh tengok ni. Hat Nyai Bike Week dia akan letak logo entrance ni dan kita masuk kiri lah. Masuk kiri sini. So dekat sini lah entrance dia. Okey. Dia kena lalu laluan entrance yang betul. Sebab kalau lalu area yang floating market tu dia tak akan tutup jalan. Jadi kita tak boleh masuk lah. Dah kita sampai dah pun kat kawasan dia. Dekat area sini ambil kiri. So kita kena masuk dalam ni, celah sini. Masuk celah sini. Baru kita parking. Ini sama-sama. Lain dulu dalam itu. So sekarang ni dah sampai di kawasan ni. Dia tak mau bagi kita ni pula. Kereta ada sekarang ni event banyak motor besar semalam sebenarnya. Sini motorbike parking. Ni motorbike parking. Kita pergi tu Hat Nyai tu. Sinilah Hat Nyai yang ke-6 punya Big Bike Week. Dia buat kat Kelong Hay ni. Hat Nyai adalah route 414. Jadi plan dah nak ambil gambar lah.
Okay, sekarang nak berhenti sekejap dekat PTT sini. 95 37.82. 37.82. So sekarang ni aku tak guna mic. Sekarang ni sangat panas lah. Jam 4.45. Dia nak shopping, aku tak nak shopping tu. Aku tak nak beli benda, just nak beli air mineral sahaja. Nak beli air mineral saja. Minggu lepas ada ride lagi ke sini. Jenuh setiap kali ride nak beli jenuh balik awal lari malam. Ni nak banjur ke jenuh? Memang guna. Tadi sedap ni. Ni asam macam ni. Satu beli 25 baht. Ni awak tak beli? So dah settle tadi, berhenti 7E sekejap untuk beli air mineral. Oh memang panas. Sekarang jam pukul 5 petang Cun waktu Thai, 6 petang waktu Malaysia. So sekarang ni kita akan shoot terus ke border, lebih kurang lagi dalam 46 kilo lah, 46 kilometer. Lepas tu kita akan lepak area Danok lah, Lepas tu kita keluar lah. Maksudnya kita keluar dalam 7-8 malam itu. Kita akan sampai ke border dalam pukul 7, 8 malam itu kita keluar, 8-9 malam itu kita keluar. Ada dalam kereta api macam ni. Okay, dah settle dah. Lepas beli, ada yang beli ayat Meiji. Sebab kita sekarang ni kena slow-slow cari barang yang dikirim lah. Macam aku tak beli apa-apa lah kot. Dah muak lah makan 7E Thai ni. Benda yang sama lah. Cuma aku dah try menu-menu baru lah. Dan sekarang ni dah mudah dah kalau nak beli Shopee lah kot. Ok, sekarang ni pun jam pun dah 5.40 lah. Lagi 30 km nak sampai dekat Sadao lah. Sekarang ni motor Wan minyak dah sampai dasar dah. Jadi kita nak isi 1 liter saja. Ambil 1 liter dah ha? 1 liter dah. 40 baht. So kita teman dia untuk dia isi minyak. Tu lah, tak tahu kata ni dekat lah. So sekarang dah selesai dah. Teman Wan isi minyak. Jadi sekarang ni kita kena U-turn kat sini. Lepas tu baru kita boleh. Kita kena pancung depan lah. Tunggu saat lah. Kalau nak U-turn jauh sangat-sangat. So dekat sini ada satu Shell lah. Tapi banyak sebelah kanan bila nak balik lah. Sebelah kiri bila nak mai. Jadi kita tunggu saat. Baru lagi kita pancung pergi depan tu terus lah. Lepas motor tu. So
So dah settle sini, kita U-turn kat sini lah. Kalau hampa pun berlaku benda yang sama, just isi 40 baht cukup lah. Sebab 1 liter dalam 38 baht tu isi 1 liter. Lepas tu keluar pada Bukit Orang Hitam terus sampai isi dekat BHP lah. Dia sebab dia jarak-jarak sangat nak kena pusing tu yang ni sikit. Tak apa, lepas habis 4x4 ni kita boleh pusing. Okey, settle. Tu saja benda yang aku nak share dengan hangpa. Yang hangpa nampak Lotus ni, kalau minyak dah berkelip dah tu, boleh lah isi 1 liter tu. 40 baht lah. Kira buah habis supaya tak jadi masalah lah. Okey. So sekarang ni aku dah tukar dah kepada super night mode. Jadi sekarang ni misi untuk membantu depa ni untuk mencari barang-barang yang dikirim. Barang-barang yang dikirim, aku nak tengok. Okey. Even though aku dah letak negative 10 dB pun dia still spike kak. Aku nak check sat. Ni adalah last checkpoint. Sebab kita memang dah sampai dekat area border sini. So nanti apa-apa aku akan sambung lepas border lah. Ni saya makan-makan, minum-minum dulu. Rehat-rehat dulu. Okay. Tadi di bawah belakang tu deh. Di bawah belakang. Okay, aku rasa setakat ni saja video untuk kali ni. Sekarang pun dah jam pukul 7 petang waktu Thai. So, okay. Thank you so much for watching. See you guys on the next video. Bye.